Warga emas datang dari jauh nak bercuti, tapi bila sampai, tempat tu tak wujud. Diorang terpedaya dengan satu video media sosial. Dalam video tu tunjuk suasana tempat bercuti yang cantik sangat. Siap ada kabel car lagi. Location dia dekat Kuala Hulu. Datang dengan harapan yang tinggi nak naik kabel car, nak bercuti. Tapi sebenarnya video yang diorang tengok tu tak wujud. Video tu dihasilkan menggunakan teknologi AI. Cerita macam ni bukannya satu, tapi dah banyak dah. Sebelum ni ada artis jual produk menggunakan suara dia, muka dia, padahal dia tak jual pun, tapi video tu nampak sangat real. Sebab tu Kementerian Komunikasi dah bagi amaran tentang penggunaan AI dan deepfake. Benda ni boleh tiru suara kita, gambar kita, gaya kita, cara kita bercakap, semuanya boleh tiru seolah-olah macam kita, macam sebiji. Ramai tak sedar sebenarnya AI ni dah lama dalam hidup kita, macam Google Assistant, Siri, scan ID face dan apps macam ChatGPT. Dalam masa yang sama, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Chin, beliau dah jelaskan bahawa AI ni bukan musuh kita. AI ni dapat bantu kita buat kerja dengan cepat dan cekap. Itu pun ikut cara penggunaan kita. Menurut MCMC, kes penipuan dalam talian guna teknologi ni semakin meningkat. Setiap tahun, puluhan ribu post ataupun konten scam macam ni terpaksa dibuang dari internet. Kesimpulannya, AI ni memang bawa kebaikan, tapi kita sebagai pengguna yang kena bijak. Kalau dapat satu video, jangan terus percaya. Kita kena semak dulu sama ada video tu real ataupun tak. Kalau korang pernah tak tertipu dengan satu video sampai macam ni? Kalau pernah, komen dekat bawah.